Hello guys, Assalamualaikum, selamat petang semua. Okey, hari ni saya nak share resepi. Ni sebab ada orang komen. Dia komen nak tunjuk cara buat telur bistik. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara buat telur bistik daging. Sebelum tu korang kena follow dulu Follow, kemudian tengok video sampai habis, kemudian share, like, komen. Siapa-siapa yang nak belajar masak, nak buka kedai tom yum, ke, nak berniaga, korang follow saya, mesti korang pandai masak. Sebab saya dah lebih kurang 2000 video saya share. Kalau korang dah follow daripada pertama awal, mesti korang dah pandai masak. Saya boleh buka kedai tom yum sebelah kita ni. Tak ada masalah, tak ada masalah. Saya pun tak kisah. Saya halalkan dunia dan akhirat. Sebab ilmu kita tak bawa mati. Lagipun rezeki masing-masing guys. Jangan takut. Jangan takut dengan ilmu yang kita share. Alright, tengok sini teman-teman. Cakap banyak pun tak gunalah. Kita ada daging. Daging kita dah rebus. Kemudian ada telur 3 biji. Menas, timun, cili merah. Okay, first kita pecahkan dulu telur. 3 biji tau. 3 biji. Okay, kita masukkan sedikit tepung jagung. Tepung jagung. Telur kita dah pancur ni. Kemudian daging. Daging ni kita nak masuk dalam telur tau. Kemudian kita ni dulu. Kita bagi cincang dulu daging ni. Ni telur bistik daging. Boleh je tukar ayam. Korang siapa-siapa yang tak makan daging ke, boleh tukar ayam, udang, seafood ke boleh, tak kisah. Resipi yang sama je. Ni kita cincang. Okey. Daging kita dah cincang. Cincang macam ni kena buat halus-halus. Kena buat kekan. Alright. Selepas cincang baru kita masukkan dalam telur yang kita dah pancur tadi. Masuk dalam. Resipi apa lagi lepas ni boleh korang komen je. Nak resipi apa? Saya share semua. Okay. Dalam masa yang sama kita panaskanlah minyak. Kita panas, baru kita goreng telur kita ni okay, sampai tu kita prepare bahan-bahan dia yang lain. Okay. Bawang putih kita lebih kurang 3 ulas. Taruh sini. Kemudian nanas ni kita potong besar sikit. Okay. Kemudian cili padi sikit. Okay, ni untuk bawang. Okay. Sekarang tunggu telur kita masak. Okay, apabila dah masak kita terbalikkan dia. Apabila dia dah masak, garing dia akan jadi macam ini. Telur bistik dia. Korang tengok nampak daging Daging dia nampak guys. Okay. Sekarang kita nak buat kuah dia. Okay guys, telur kita dah masak. Ni telur dia. Kita nak buat kuah dia. Bahan-bahan tadi kita tumis dulu. Masukkan sedikit bawang holland guys. Kita tumis cili bawang. Okay, kita taruh sedikit air untuk perasa dia pula. Okay, gula 2 aji sikit, secili, setiram. Kemudian kicap sotong. Kemudian kita taruh sedikit air limau guys. Ni dah perasa dia. Masuk dalam. Warna kuning. Apa ni, sah labu. Kalau tak ada tak apa, tak ada masalah. Dia betul api. Okay. Boleh? Hidang. Okay guys. Bawang. Dia kuah tak perlu banyak sangat tau. Bau dia rasa dia tak pedas sangat. Dia masam dengan manis rasa dia. Telur bistik. Okey, selamat mencuba. Macam biasa, korang follow, like, share, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.